sampai letakkan hashtag Ustazah Janda dulu. I was lost. Saya tak boleh pandang cermin. Kenapa you sanggup buat ni ke anak-anak? Kenapa you sanggup buat ni kat mak bapak? You tak malu ke? My safety net at that point of time was walking. Jalan je Ustaz. Not even people yang memberikan strength. Belum lagi. Semua berikan pendapat yang berbeza Ustaz. Ana confused. Mak bapak, Satiza, lawyer, semua orang. Habis suara Ustazah Liana Musfirah tu hilang. Banyak sangat soalan Ustazah bila nak bernikah. Terlalu banyak. Ejen Malik, Yes, Ustaz. ni soalan untuk orang yang dah nak kahwin. Okay. Okay, diorang buat preparation untuk nak kahwin, wedding. So, how early should they prepare for their house? Okay, actually ada banyak juga yang inquire dengan saya, tanya pasal I'm getting married this end of the year atau getting married mid of next year. So kita nak beli BTO, kita nak beli SBF because it is of course memang cheaper option lah. So even that kind of enquiries I also will try to help lah. Even though BTO and SBF tak pakai agent pun, but we will look at both options. Pasal BTO SBF atau you beli resale, atau let's say you rezeki lebih sikit you nak beli condo pun, all these options kita will sit down, kita will go through together. So option 1, 2, 3 or even option 4, we see what is the best option based on financial capability lah. Very important lah because kita nak kahwin ni pakai duit banyak, kita nak beli rumah pun pakai duit banyak. So I think the most important thing is to sit down, go through dulu, kita tengok what are the options. Most often very young couples they will choose the BTO as SBF route lah. Tapi kalau let's say diorang tak boleh tunggu, kalau let's say diorang dah kahwin, diorang tak ada tempat tinggal, rumah lelaki ada 10 adik-beradik, rumah perempuan pun ada 10 adik-beradik, tak boleh juga kan? Tak boleh. So rumah diorang tak dimuat, so they have to find their own space at the shortest time possible. So BTO SBF might not be the best option in terms of timing, tapi maybe you can look at the resale option. So resale option typically maybe 3 to 6 months you dah boleh dapat rumah tu. So as soon as that lah. Okay, terima kasih Ejen Malik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke the podcast, Kahwin Podcast. Kahwin Podcast bersama saya, host Ma'az Salim. Thank you everyone for listening, following dan juga memberikan sokongan selama ini kepada Kahwin Podcast yang membicarakan tentang marriage and parenting. Pada hari ini, episod kali ini, saya sangat happy lah because Kahwin Podcast, as you know, you dah ikut episod ni dan previously, kita sekarang dah under production outside in. Masya Allah. So sebab itulah sebelah saya. Sebelah saya ada the co-host. Co-host saya pada hari inilah Yanto. Saya agak nervous ni Ustaz. Apa khabar Yan? Okay. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi dah makan semua? Belum lagi. Saya not a breakfast person. InsyaAllah nanti lepas recording mungkin. So kita punya peranan ni sebagai co-host lah. Co-host, boleh. Sama-sama kita tanya guest kita pada hari ini. Alright, so sebelum saya lupa, ni kita first time co-host sama-sama First time sama. Terus masuk, terus jam. Orang kata terus terjun. Boleh. Alright, so episod kali ni ditaja oleh Ejen Malik Aziz. Dapatkan nasihat dan khidmat perumahan, jual beli rumah daripada Malik Aziz. Boleh follow beliau di Instagram, TikTok dan Facebook Malik Aziz untuk lebih lanjut. So any property matters, try tanya dia dan juga follow dia punya socials sebab Malik Aziz ready to assist. Itu dia. Okay, tanpa buang masa, kita ada tetamu yang very istimewa. Saya rasa this is a record Kahwin Podcast. Ada seorang guest daripada Ustazah. Itu dia. Selama ni Ustaz, selama ni ada celebrity couple, tapi ini first time Ustazah seorang je yang dekat sini. So welcome to the studio Ustazah Liana Musfirah. Assalamualaikum Ustaz Yanto. Thank you for having me. Excited to be the first female representative solo. Macam tu. Alhamdulillah. Jadi semua okey? Kerja okey? Banyak sangat kerja. Tapi kalau tak banyak kerja tu tak tahulah kan. So Alhamdulillah semua daripada Tuhan lah. Banyak kerja ke sikit kerja ke dari Tuhan. Selagi ada fungsi kita continue insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Selagi ada fungsi. Alright, saya rasa semua orang ataupun kebanyakan lah daripada listeners ataupun penonton dah tahu siapa Ustazah Liana Musfirah. I think dah 1 decade, 2 decades in Singapore sebagai pendakwah.
2014 Ustaz Ana mula. 11 tahun, insyaAllah. 11 tahun. 11 tahun. Alright, kita pergi pada segmen pertama Okay. Kira orang kata ice breaking session. Ustazah. Okay. Dia punya session ni this or that This or that. So jawab itu atau ini. Boleh. Tapi lepas tu boleh berikan sebab lah. Okay. Right, soalan pertama. Ustazah ni a coffee person or tea person? Tea. Tea Always tea. Okay, tea apa? Nasi saya buat tea tadi I like black tea. Black tea or red tea. Coffee tu only betul-betul macam dah nak dekat baru perlu coffee, but most of the time it's tea. Oh, dia pekat-pekat ni lah. Pekat. The blacker the tea, the more I can wake up, Ustaz. Ni macam Arabica boleh layan ni lah. Boleh, and with no sugar. Oh, see. Latte tak main. Dia macam very soft betul. Dia kena macam betul-betul hitam, macam nampak reflection muka baru. Macam tu. Oh, okay. Right. So kita rekod ni pagi. Dah you had your coffee? I did. Today I had my coffee and tea. Macam mana tu? Double dosage. Alright. Okay. Right, next. Sama juga sarapan, kaya toast or roti prata? Roti prata all the time. All the time. Tapi tak suka kari, tak suka dal, roti prata dengan sambal. Dia susah sikit nak cari. Dia macam Malaysia ni lah. Kat Malaysia. Agaknya ada darah Malaysia. Tak ada. Kat Singapore susah nak cari. Jadi dia kena roti prata and sambal only. Kalau ada sambal pun kadang-kadang diorang letak dengan kari je sekali kan. Betul. So dia dicampur. Betul. Saya pun suka juga sebenarnya Prata dengan sambal. The only time kalau pergi Malaysia baru cari sambal lah. Kalau kat Singapore tak cari sangat sebab nanti lain ni kena cari Ustaz. Kena cari kedai dia. Okay. Right, next. Durian atau mango? Durian. I love kaki durian. Love durian. Love anything durian, pengat ke apa ke, you have to call me. Minat. Ni musim durian dah nak masuk lagi ni kan. Okay. So Tak next podcast Next podcast InsyaAllah ada kat depan sini. meja ni ada. InsyaAllah. Okay. Ustazah early bird type ataupun night owl punya orang? Night owl Ustaz. Tak healthy lah. Healthy. Tapi owl. I mean owl, not early bird. Bisa lebih productivity malam lah. Dia macam tidur kalau wahyu datang tu kan. Dia bila semua orang dah tidur baru teng macam tu. Kalau pagi tak boleh Ustaz. Pagi macam banyak sangat distraction. Kalau tulis pun malam lah lebih hebat. Semua malam. Okay, so ni mungkin kita tahu buku punya orang ke movie punya orang? Buku. Sekarang buku apa tengah baca? Buku Hikam Ibn Atta'illah, syarah daripada Syekh Buti. Okay, wisdom about hikmah. I nak baca quotes-quotes daripada what they think about it, apa masyayikh kita. Sekarang ni banyak sangat quotes, but I want quotes from the masyayikh. Macam tu. Boleh share nanti buku ni? Boleh. Kita nantikan the postings, the threads. Wah. From Ibn Atta'illah dan your own reflection. Alright, Ustazah ni jenis introvert atau extrovert? People think I'm an extrovert sebab of the work that I do, but actually I suka sembunyi in my own safe circle. So dia kalau duduk macam mana? Intro, extro. Extroverted, introvert. Okay, I'll take it. Tengah-tengah. Yeah, because of the work that we do, kan we have to always smile, but actually I prefer my own privacy and my own space. Depends on situation lah. You're right. Betul. Okay, so risk taker or play safer? Risk taker. Entrepreneur kan. Selagi mile tu macam something's wrong, I gotta do something. Macam tu. Sebab tu perlu banyak coffee and tea Ustaz. To fill me up. Macam tu. Betul. Okay, soalan seterusnya more Islamic sikit Dia kena macam tadi tak Islamic. Tadi generic. Tadi casual. Okay, bismillah. Kaya harta atau kaya ilmu? Kaya ilmu. Mengapa pilih ilmu? Banyak ilmu ni nikmat dia tak boleh bandingkan dengan nikmat lain. Dengan ilmu tu you can do so much with what you have. I think the importance kan people tak tahu perbezaan antara ilmu dengan informasi. Ilmu tu it can transform you. Informasi tu dia masuk lepas tu you tak tahu nak buat apa. Bagi anak ilmu tu boleh menjadi your compass for a lot of things in life. Okay. Alhamdulillah. Itu saja soalan saya lah.
Okay. Ada apa-apa yang tu nak tambah? Oh, tak ada. Tak ada. Actually, I nak tanya, I curious sikit pasal tadi Ustazah mention you are an introvert kan. Tapi because of the work yang Ustazah buat, you have to go out all the time, menunjuk muka and things like that kan. Does it bila dah habis event tu semua, bila Ustazah balik rumah tu kan, does it make you feel macam very drained and penat and all that tak? All the time, especially the work that we do in our clinic kan, Hayat Network. Sometimes kita dengar cerita-cerita yang macam it affects our moral tau. Contohnya macam bapa rogol anak, sorry trigger warning, bapa rogol anak, suami pukul isteri, pornography addiction. So you as a Muslim, it does something to your internal rohani tau. So sometimes because this is your work, they share everything, and then bila people share, diorang tak ada filter. And you pun bila you accept, you tak boleh filter what they choose to share. So I think the word is you angkut everything that they share, they pour, and then you balik, what do you do with it? You have to deal with it. So memang is draining, but how do we as a Asatizah, macam mana kita nak jaga diri kita when we are on our own? That is something that I think Ustaz Maaz would totally understand. Kita, macam mana kita nak jaga diri kita supaya beban masyarakat tu tak sampai kill us silently macam tu. Okay, so since I cakap pasal kerja, so I think kita pun dah tahu bahawa Ustazah Liana ni sekarang dia set up her own company. It's a social enterprise. Nama dia apa tadi? Hayat Network. Hayat Network. Hayat tu apa? Hayat bahasa Melayu atau bahasa English? Bahasa Arabic. So masa nak fikir tu company apa, dulu company boleh buka Liana Musfirah Network. Konon nak jadi Oprah Winfrey Network. Konon nak halalkan. Ni masa risk tu taker lah. Risk taker. Masa tu tengok she had ada publication, ada TV, ada many campaigns and initiatives under her. Cuma I nak halalkan, so Liana Musfirah Network. Tapi I realise dalam kerja kita ni, if you stand alone, you cannot go far. So that's when I change from a personal brand into Hayat Network. So Hayatun tu maknanya kehidupan kan, but Hayatun maknanya humility and groundedness. So kalau you hidup tapi you tak ada rasa rendah diri tu, you can, sorry to say, terlajak lah, you shock sendiri. So we pilih Hayatun. Setiap kehidupan tu you kena ada rasa rendah diri, rasa tawaduk. So that will be your compass, kiblat you untuk jadi seorang hamba dalam dunia ni. Okay. So specifically dia punya company ni, dia memberikan servis apa? Orang kenal kita kan Ustaz because of the big talks that we do kat Santek ke kat Expo, kat masjid. Tapi every single day we are running through the form of survey therapy services. So kita provide therapy services untuk individual, couple dan juga keluarga. So my team dia bukan counsellors, but it's a team of systemic psychotherapists. So dulu I tak faham tahu apa perbezaan counsellor dengan therapist. Saya pun tak faham actually. Apa perbezaan itu? So contohnya kan yang tu therapist ni dia tak macam give you answers or give you solution. Dia macam dia macam peel the layer of the bawang one by one. So we work with system. You come and say you have a problem with addiction contohnya. So kita tengok kat kerja you what's happening. Your family what's happening, your personal identity what's happening. So we'll work with all the systems around you instead of just one system that you presented. Not just that individual, betul, tapi tengok what makes semua yang make that person the person. Ya, ini semua disebabkan selepas Ustazah dah bertahun-tahun dalam engagement dengan society, dengan masyarakat kita, dah tahu family problem and the woman lah, especially the woman struggle, needs and everything. So this company specifically untuk memberikan empowerment, not just for women kan, dia untuk semua lah. Kita banyak klien from the Muslimin Ustaz, banyak from the Muslimin, and ada juga yang non-Muslim. So it's ni suami-suami atau single pun ada? Single ada, suami ada. So for them to trust a team of female therapists is a pleasant surprise lah. Maknanya ada siqah kat situ, ada kepercayaan kat situ. Ustazah ada pen apa je? Cakap pasal ni sebab Ustazah ni memang ada rajin buat buku. Dia dah ada berapa banyak buku dah? Kita minta 5. Okay. Saya Alhamdulillah dapatlah ada 2 kopi. Ada satu The Spiritual Strength buku in pertama Our tu Scars. Ni pertama
The first Wow, official Masya book. So bolehlah baca Ustazah punya publication. Dan saya ada baca sikit lah yang ni, Dear Broken Soul. It's very interesting. Wow, Ustaz. So ini co-write dengan Puan Maimunah Mosli, seorang terapis yang juga dalam Hayat Betul. Director kan. Executive Beliau director saya. Ustazah sebagai founder. Betul. Dia minta Farah. Sekarang juga ya Ustaz minta Sekarang juga. Sekarang Kita juga dia minta sekarang dia. juga. Sebab dia ada Jadi dia capture dia punya The capture. Yes. Sebab saya memang nak minta juga signature. Asal Ustaz. jumpa tak terbawa buku. Ustaz, ya Allah. Yeah. Buku yang Spiritual Strength ni Ustaz is the first book yang Ana tulis masa proses penceraian dulu. So this is like my very very special book gitu. This one. Kasih nasihat sikit. Apa Ustaz? Nasihatlah kat saya. Terima Be good boy. Very good boy. atas semua khidmat Aduh. untuk masyarakat, untuk umat Ustaz. Lagi jauh lagi. Banyak sangat Jauh khidmat lagi. yang Ustaz dah Terima buat kasih. untuk Jazakallah. masyarakat. Jadi Okay. ni dah record kan. Jadi orang tak boleh cakap ni signature fake. Eh, tak boleh. Ni ada betul ke? betul. Ada ke signature fake? Kadang-kadang orang ada screenshot Print, kat kat Eh, online. jangan. Oh, buat dia itu. edit Lepas tu dia jual mahal-mahal. Ni tak boleh. Ni original punya. Itu untuk popular lah. Untuk ini Ustazah orang popular. biasa je. Ya Allah. Masya Allah. Okay. Okay lah. So next, kita tadi dah sikit sebanyak cakap pasal company Ustazah, what you do. I think sebahagian daripada kita pun tahu Ustazah pun personal life lah, your personal life kan. Ustazah pernah mendirikan rumah tangga, ada anak, kemudian pernah melalui perceraian. So I think as individually pun, saya pun bekerja counselling couple juga. Jumpa couple yang nak berumah tangga buat kali kedua, maknanya ada remarriage. And of course they also from the group yang already encountered divorce or separation, and then they manage to overcome lah those divorce punya proses yang very tedious and bad experience. And coming from Ustazah, seorang agamawan, and of course kita nak tahu juga macam mana cara untuk seseorang itu cope dan juga move on daripada that period. Mungkin Macam mana Ustazah bangkitkan kira nervous juga daripada tau nak tanya ni. apa peristiwa yang Ustazah melalui, datanglah sebuah buku yang Okay. Very good. Dia rephrase kan. Macam mana nak mula ni Ustaz? Okay, bismillah. Mulakan dengan bismillah, yes. Bismillahirrahmanirrahim. I think cerita penceraian Ustazah is quite viral juga. Sebab masa tu my divorce story was the very first few young Ustazah. So kalau you notice dulu, sedih juga ada yang sampai letakkan hashtag Ustazah Janda dulu. And perkataan janda tu dalam masyarakat kita macam dia sesuatu yang tak elok, tapi sedangkan it's a reality. Seseorang yang dah went through divorce, she's a janda. Tapi cara kita macam perkataan tu macam kita jijikkan perkataan tu. But I think masa tu sebab terlalu muda, baru umur 25 masa tu, 26. So bila mulanya kisah the process, it was quite viral masa tu. Jadi mana nak jaga nama, mana nak jaga anak-anak, mana nak jaga rasa malu, the shame kan. It was mana nak jawab ahli keluarga, mana masih nak jawab keputusan dengan mak bapak. So it was a lot at the same time. And mana nak cari diri, mana nak marah dengan Tuhan. So masa tu kan, I don't know those of you who are watching yang literally you are going through the process. You tak tahu arah mana nak pergi. Sebab everything memerlukan your attention there and then. Lagi yang ada anak kan, your anak tak faham and you pun tak faham macam mana you nak jawab ke anak-anak you. Mak bapak you pun tak faham macam mana you nak jawab kat mak bapak you. You pergi kerja, kawan kerja you yang rapat dengan bekas suami you, diorang pun tak faham. So semua in your system, they are demanding an answer. And sadly, you don't have all the answers. So masa tu bagi Ustazah, I was lost. I think I was not ashamed. I'm not ashamed to share this. I was lost. I couldn't look at the mirror. Tak boleh pandang cermin. Rasa macam belum berani nak confront diri sendiri.
Pasal masa tu masih muda, anak-anak terlalu kecil, selalu tanyalah, betul ke this is a keputusan you nak? So bila tengok cermin tu rasa macam, why do you do this to yourself? Kenapa you sanggup buat ni ke anak-anak? Kenapa you sanggup buat ni kat mak bapak? You tak malu ke? So semua kata-kata yang you dengar kat luar, sekarang ni telinga you sendiri you dengar kata-kata tu, tapi those voices come from yourself. So dalam beberapa bulan tu tak boleh tengok cermin, rasa macam malu ada, segan ada. But then slowly, bit by bit, that confidence and that strength mula datang. Ustazah tak tahu perkataan apa yang resonate with you most. Some of you say ketabahan, some of you say strength, some of you say patience, some of you say redha. I tak tahu perkataan apa yang paling dekat dengan you sekarang, tapi you kena cari satu perkataan yang you can hold on to. So I call it the safety net, Ustaz. So tiap kali bila you keluar you rasa unsafe, you balik ke safety net you. So masa tu what my safety net was walking. I just walk. Masa tu tak ada kereta. Not even people yang memberikan strength. Belum lagi. Sebab semua orang cakap, semua orang berikan pendapat yang berbeza, Ustaz. Anak confused. Even own family. I was like, mana satu nak dengar? Mana nak dengar suara kita sendiri? Mana nak dengar suara mereka? Semua bagi mereka ada hak nak memberikan pendirian masing-masing. Semua nak give an answer to your marriage. Ini masalah you ni, hubungan you. Tapi semua tiba-tiba bagi mereka ada hak untuk komen atas rumah tangga you. So itu membuatkan Ana lagi macam, apa ni, pendapat siapa yang Ana nak pegang? Sampaikan ada masa my voice is not there. Sebab Ana dengar kata mak bapak, dengar kata asatiza, dengar kata lawyer, dengar kata semua orang. Habis suara Ustazah Liana Musfira tu hilang. Suara anak, mana nak dengar suara anak-anak kan? So my safety net at that point of time was walking. Jalan je Ustaz, jalan, tak tahu gimana. Tiba-tiba jadi tourist kat Singapura tu. Jalan sampai kan tiba-tiba rasa ketenangan, dah penat, baru balik. Sebab bagi Ana masa Ana jalan tu, there are noises from the streets, but so they are louder than the chaos that I receive inside. Macam gitu. I needed a stronger voice to calm the voice inside. So bagi mereka yang macam Ustazah, boleh lah you dah hafal Quran, you dah hafal hadis. Tapi tak, kadang-kadang masa kita dalam kehilangan tu, memang kita akan sentiasa bergaduh lah dengan suara syaitan mana, suara hawa nafsu mana, suara diri sendiri mana kan. So I jalan aja, jalan, dah penat. Baru balik rumah, and then baru okay, what now? Macam tu, what now? So what now tu kalau sampai sekarang, kalau Ustaz tanya, yang tu tanya masih lagi mencari what now. I don't think divorced women or divorcing men or divorced men kan, this is not only just for women. I don't think those who went through divorce can officially move on. Those who break or got separated from the relationship, you don't officially move on. Or do they find closure? Yes. Closure ada tapi tak move on, macam mana? So and closure can look differently, Ustaz. Ada orang closure tu maknanya dia kena minta maaf kat I. Ada orang closure tu lafaz talak tu. Ada orang closure tu dia dah kahwin lagi contohnya. Tapi closure tu kan Ustaz, dia boleh berubah-ubah. Tahun ni closure Ana lain, tahun depan closure Ana lain. So kalau kita tak boleh nak duduk dengan our own thoughts, you can get lost. Yeah, so you need, those who are going through divorce, you need to find out what does the closure look like to you. Yeah, because it can change. Yeah, Ana tak suka perkataan move on sebab kita tak move on, Ustaz. Kita tak akan move on. Kalau even when we dah bercerai, kita punya skin ni masih ingat macam mana dia pegang tangan kita. Betul. The warmth of his touch contohnya. Kita punya ears ni kita masih ingat suara dia macam mana. Kita punya perasaan, our every part of us masih ingat what it's like to have a partner. So you don't officially move on. You grow, but you move, but you don't move on from it. Ya, so kita baca kan baru-baru ni kan Fatah Amin bernikah semula dengan Amira. So of course the commentators, netizens cakap, oh cepat betul dia move on. Oh ini bagus, inilah cara dia move on. Tapi kita tak tahu that individu sendiri tu dah move on ke belum kan. Betul. Walaupun dia dah menikah orang lain, dah closure ke belum. Oh, it's very good point lah. Satu perkara yang
Tadi yang pasal jalan tu kan. Jadi on top of ibadah, doa, jalan tu pun main peranan untuk kita punya mental health jugalah. Untuk healing. Kalau saya baca news kan, yang tu baca news tadi pagi, ada two Singaporean kat Sengkang, I think they committed suicide. Tak sempat nak baca tadi. You kalau baca tadi, ya Allah, macam, so kita tak tahu what is our last kopek, last draw. Kita tak tahu apa yang betul-betul can mess with our mind. So masa tu walking helps. Jalan je, tak tahu nak pergi mana, tak ada arah tujuan. Jalan je sampaikan dah penat, baru Ustazah rasa tenang. Kadang-kadang jalan pergi masjid, kadang-kadang jalan pergi mall, kadang-kadang jalan pergi taman, jalan aja sampai Ustazah rasa tenang, baru Ustazah balik. Kadang sambil dapat ilham kan, kita fikir untuk diri sendiri, kita tengok orang lain, kita terfikir kan, masalah orang lain. So dia macam dapat ilham while kita walking, dengan kita pun dapat exercise lah, kita punya darah pun runs betul easily, then supaya kita dapat sihat. Would you bila Ustazah tengah jalan tu, is somewhat that just now you mention macam distraction kan, because I personally also feel that kalau kita terlalu focus on these voices that you mentioned earlier on kan, dia macam boleh mendorong kita untuk membuat sesuatu yang kita akan tak patut lah. Betul. Then at the end of the day pun, when we focus our energy on something else that could be productive, then that way we can cope with all this negative punya energy lah kan. I need to be very clear. It's not a distraction tau. Sebab kan kalau orang yang going through a very chaotic moment tu, dia I nak cari distraction, I nak tengok movie ke, I nak go gym ke. Because distraction tu kan macam temporary kan. But for me, that was a function. Walking was a function. Maknanya apa fungsi masa tu? I need to get, like what Ustaz Mak say, I need to get the blood rushing. So I tak rasa macam sluggish, I tak rasa macam paralyzed. Because bila my mind dah so chaotic, I rasa macam alamak, I nak tutup pintu, tutup tingkap, I nak gelap. So I needed the opposite function. So walking was a function, not a distraction. Sekarang ni sadly yang tu everyone looks for immediate fix. Macam okay, you are done with this marriage, okay, I'm going to get another one. I'm going to find another one. I nak cepat-cepat get another one. I nak go to another dating app. That's a distraction. Nak close cepat-cepat. You nak cepat-cepat. Yeah, but then you kena beranikan diri. Bagi mereka yang baru melalui penceraian, you kena memberanikan diri untuk duduk bersendirian. You kena beranikan diri. Memang tak selesa, is uncomfortable. Dulu ada pasangan, sekarang ni sendiri, tengok cermin sendiri, pergi majlis pernikahan orang lain. You kena memberanikan diri untuk bersendirian. Wow. Roughly timeline untuk you dapatkan berani bersendirian tu for yourself, how long was it? Okay, bersama Ejen Malik sekali lagi nak tanya ni pasal kalau pasangan tu dia dah ada, pasangan yang dah berumah tangga, dia dah ada rumah. Okay. Sekali ialah keadaan ujian melanda kepada pasangan tu sehingga mereka tak dapat selamatkan rumah tangga mereka. Jadi mereka bercerai lah, berpisah. So bila berpisah, semua harta-harta yang dikongsi itu mungkin kena dibagi-bagi. So kita nak tanya on behalf of mungkin ada yang berlaku di luar sana, bila masa yang sesuai untuk mereka engage agent untuk selesaikan rumah mereka bila mereka nak bercerai tu? Okay, so sebaik-baiknya bila kita boleh step in ni as an agent, bila you punya court order dah keluar, you means you punya final syariah hearing, court, syariah court final hearing tu dah settle, baru engage lah. Atau you dah tahu, let's say sekarang hari is 30th October, hari apa? 28 October 28 October dia nak dia tahu dia punya hearing is 5th November. Actually sekarang dah boleh start to inquire lah. Tapi kita boleh bertindak only when the court order is out. Because the court order will state apa dia punya bahagian, whether boleh jual ke tak. Sometimes court order cakap serahkan rumah ni kepada pihak isteri, example. Ada juga Ustaz, betul tak? Distribution of matrimonial asset. Tapi most of the time the court suruh jual lah. So bila jual dia bilang lah bahagian isteri berapa, bahagian suami berapa. Oh gitu. So cash proceed usually diorang kena minus muta'ah, ida kan, semua. So all this we will need to calculate based on the court order, then baru kita proceed tolong jualkan. So bila you tolong jualkan at the highest price lah, macam as a normal client. Bukan as a divorcee. Correct. Bukan jual below price. No. Try jual higher lah. So it depends, it not depends lah. It is the same selling process.
Very long. Thank you for that question, Yanto. Like I told you, masa Ustazah tak berani nak tengok cermin tu dalam 7-8 bulan. Oh, lama juga. Lama juga. Lama tak berani nak tengok wajah ayah ibu sedih. So tengok wajah ibu dengan ayah, rasa macam ya Allah, I'm a disappointment. So tak berani tengok. Sembunyi jalan sampai dah fungsi penat dah dapat, dah capai, baru balik. Lama. And there's no fixed timeline jugalah untuk really get comfortable with the new situation lah kan. Betul, tak ada expiry date lah. Yeah. Bagi mereka yang banyak tau message yang tu Ustaz, yang Ustazah, I want to be like you, I just went through divorce, I also single mom. You need to know that I'm still healing. Dah nampak macam Ustazah dah healed 100%. Belum lagi, masih lagi mencari ketenangan. Masih lagi mencari new movement. So jangan rasa macam Ustazah you have arrived. Belum lagi. Dah tahun ke berapa Ustazah? Minta maaf. 7. Oh, dah 7 tahun. Dah 7 tahun. Banyak sangat soalan Ustazah bila nak bernikah. Terlalu banyak. Bukan adalah beberapa yang nak bertaaruf, tapi mungkin bagi Ustazah belum 100% sedia. Jadi bagi Ustazah zalim untuk masuk dalam pernikahan yang baru selagi masih ada some form of closure that Ustazah masih perlukan in the previous marriage. Sebab ramai tanya, Ustazah yang muda lagi, cepatlah. Betul? Diorang care, terlebih prihatin. Terlebih prihatin tak apa Ustaz. Kalau kepo menyebut.com habis ada yang siapa nak matchmake. Siapa nak matchmake sekali? Matchmake, Allah. Ustazah baru aja nak comfortable dengan bersendirian. Nampak. Dia suruh betul? Cari orang lain pula. Tapi ada di kalangan mereka yang dah bersedia. Tafadhal, go ahead kan. Tapi bagi Ustazah, selagi you tak selesa dengan bersendirian, you jangan memaksa pasangan you untuk sempurnakan hidup you. Satu lagi stigma ataupun satu orang kata tu mindset orang kita lah, settle down. This word settle down ni pun problematic. Kan? Phase mana tu settle down? Ada orang kata settle down dapat kerja. Betul. Ada orang kata settle down bila dah kahwin. Ada orang kata settle down dapat anak. So even kalau bukan single mom ke atau divorce person ke, kalau orang tu single, kalau dia pilih untuk single, nothing wrong kan. Itu pun sesuatu yang Ana rasa lah secara peribadi perlu diketekankan juga kepada masyarakat kan. Tak semestinya orang tu dah melalui satu umur je nak kena kahwin. Betul. Bila nak kahwin ataupun bila nak kahwin lagi. Ramai di antara anak murid Ana Ustaz yang menanyakan, Ustazah boleh tak kalau Ana pilih nak bersendirian? Ini bukan soal hukum lah. Ini soal kalau you bernikah, you ada pasangan, you akan menzalimi pasangan you tak? Ataupun pasangan baru you tu akan menzalimi anak-anak you tak? So know yourself first lah. Yes, ini hak. Dia bukan soal hak you aja. You tak nak, you rasa lonely. So hak you need a pasangan. Tapi hak-hak orang lain you kena jaga. So siapa nak belajar tentang fiqh of nikah, fiqh of silaturahmi, pergi kelas Ustaz Mas. Buat masa ni tak ada kelas lagi, minta maaf. Tapi boleh DM. Betul, interesting. Walaupun diri you rasa dah bersedia, you dah nak settle down, tapi you kena fikir juga, kalau aku hidup dengan dia, being fair to the other person lah kan. Betul. Kelas soalan Zah, bila Zazah tengah down period tu, what is the most impactful verse ataupun doa yang Zazah nak sarankan kepada kita? Masa jalan tu kan, yang tu tak tahu nak pergi mana tu kan. Masa jalan. And kadang mereka dengan fikir, lagu ke? Tak. Masa makin ribut Ustaz. Dengan lagu makin ribut. So you just wanted to tengok matahari, tengok awan, tengok pokok-pokok, tengok tiba-tiba masa jalan tu semua benda jadi indah. Burung yang sebelum ni you tak pandang pun, tiba-tiba burung dengan butterfly tiba-tiba jadi macam cantiknya. Sebab your focus Allah kasih kat tempat lain. Tapi dalam banyak-banyak ayat yang memberikan Ustazah ketabahan kan, ayat dalam surah Al-Mulk. Surah Tabarak ayat nombor 19. Ustazah bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir.
Awalam yarau, tidakkah mereka nampak ataupun lihat semua burung-burung di atas awan, safatin wa yaqbidun, their wings kan, dia kepak, their wings, they open, they close, they open, they close. Siapa yang memegang mereka? Siapa yang jaga burung-burung tu masa mereka di atas awan? Ma yumsikuhunna illa rahman. Rahman, Allah Ar-Rahman yang memastikan burung tu tak jatuh. Kalau innahu bikulli syai'in basir, Allah nampak segalanya, Allah lihat segalanya. So bagi Ustazah, kalau Allah jaga 6 million birds, Wow. what makes you think He's not gonna jaga you? Ini burung tau yang kat depan tu. Ma yumsikuhunna illa, you think is the wings flapping that is making them fly. It's not the wings, it's God holding everything, making sure the bird doesn't get hurt. So what makes you think God is not going to look at you, hold you and take care of you? Itu binatang, apatah lagi manusia yang merupakan sebaik penciptaan. The best creation kan. So ayat tu rasa macam kalau Allah jaga, and berapa banyak sangat burung kat dunia ni Ustaz. Kalau Allah pastikan semua burung Allah jaga atas awan tu, apatah lagi kita yang sedang berjalan ni, sedang merangkak, Allah masih juga jaga. Oh, insyaAllah. Very powerful Surah Al-Muluk, Al-Muluk ayat 19. Ayat 19 guys. Buka, baca, fahamkan. Fahamkan, betul. Alright, Kau tak boleh replay je Ustazah punya portion tadi. Dia bacakan tu record. Buka sambil jalan dengar suara Ustazah. Betul dah Ustaz. Innahu bikulli syai'in basir. Betul dah Ustaz? Okay. Alright, Masya Allah, terima kasih so atas episod pertama, dan nantikan episod kedua dengan Ustazah Liana Musfirah. I think very eksklusif lah podcast di Singapura ni, tak ramai yang ada Ustazah. Tak banyak podcast yang feature Ustazah Liana Musfirah. Saya sangat bangga, proud kerana beliau menerima undangan saya. So thank you Ustazah Liana Musfirah. Kita jumpa pada episod akan datang. Jangan lupa follow Ejen Malik Aziz untuk apa-apa property matters. Follow beliau di Facebook, Instagram, TikTok, kerana Malik Aziz will assist you, insyaAllah. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.